juga semalam lagi viral lah. Ada satu pasangan ni suami isteri. Ni penyakit perut tu. Herpes kan ni? You're right, yes. Saya rasa dah telok dia masam. Yang ni penyakit kelamin kan? Doktor. Salah ada. Ini terjadi kenapa? Bukan sebab bantai ke? Bukan sebab persekitaran? Sebab mulut dia. Cium-cium kan? Yang ni bukan sebab hormon kan? Bukan sebab dia je kan? Amin. Penyakit ni penyakit kelamin. Sampai benda dalam seluar pun nak cerita dekat khalayak umum ni. Nak buat VDT, nak buat live. Aduh tapi aku kesian lah tengok dekat suami dia kan. Tapi mungkin dia rasa macam benda tu benda biasa. Dia tahu isteri dia ni jenis mulut jenis kelolo macam tu kan. Tapi bagi kita orang luar ni, bila tengok video tu rasa macam tak best lah. Rasa macam mendatangkan aib lah kepada suami dia tu. Si suami isteri ni pergi jumpa dekat doktor. Doktor tu pula doktor lelaki.